Cik Abdul Sani, Cik Amir Hamzah Hashim selaku Presiden Anifest, Mr. Greece, Miss Greece mewakili KL Gateway Mall. Tanpa KL Gateway Mall kita takkan berada di sini ya. Kita lagi satu, kita ada Cik Yap Yoga He, Pengerusi Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM, wakil-wakil agensi kerajaan IBTS, wakil-wakil NGO dan rakan-rakan seni kreatif sekalian, terutama sahabat kita dari Indonesia. Wow, dan juga daripada Brunei juga ada di sini. Baiklah, nampaknya untuk makluman pada VIP kita, ini kali ke-9 kita buat Anifest ni. Dah 9 tahun kami bertapak di sini. 9 tahun semua boleh sepegang. Anda semua adalah penyokong kami. Terima kasih. Anifest bukan sekadar pameran atau jualan, tapi adalah tempat di mana dunia animasi, komik, kartun dan hobi berkumpul jadi satu. Tempat untuk kita berkongsi karya, ilham dan semangat seni yang tak pernah padam. 9 tahun bukan masa yang singkat, dan tanpa sokongan anda semua, Anifest akan sampai ke sejauh ini. Terima kasih sekali lagi. Jom kita enjoy, support satu sama lain dan teruskan hidup dunia kreatif Malaysia ini. Dengan ini, saya berjumpa dahulu Cik Amir Hamzah. Cik On Okey, baiklah. Saya berjumpa dengan Cik On, Cik Abdul Sani untuk memberi kata-kata pembukaan untuk majlis kita Anifest 2020 ini. Majlis bila terhormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Anifest kali ke-9. Kita Anifest ni bergerak secara santai 11 tahun, 2 tahun kita COVID. Jadi kita tahun ke-9. Dan saya ambil peluang ni untuk mengucapkan selamat datang kepada Yang Berbahagia Dato' Azman kerana sudi bersama kita di Anifest ni. Dan kita lupakan kepada kita punya penaja KL Gateway Mall, dan terima kasih kepada wakil KL Gateway Mall. Dan benda ni tak akan berlaku tanpa KL Gateway Mall yang banyak wakil kita submit tadi, submit sampai ke sini. Dan kepada CMF, pada tahun ini kita bersama CMF, pada tahun lepas kita bersama CMF. So tahun ini CMF kita ada membuat komik awareness untuk CMF. Dan bagi saya Anifest ni dia tak akan berlaku tanpa kerjasama antara rakan-rakan pada tahun ini. Dan dengan tema kita pada tahun ini adalah variasi dan adaptasi. So kita mengadaptasikan dengan variasi yang ada daripada zaman dulu, dengan teknologi yang ada sekarang. Dengan adaptasi itu muncullah semuanya. Sebab itu dalam Anifest ni kita ada pelbagai. Kita ada komik, kita ada hobi, kita ada fashion, kita ada industri. So tujuan kita Anifest ini supaya kita adaptasikan semua ini, semua produk itu boleh jadi variasi untuk akan datang. So dengan IP itu yang ada kemungkinan daripada komik boleh menjadi animasi, animasi boleh menjadi toy. So industri kita berkembang mudah, dan semua benda itu tak akan berlaku tanpa support daripada education, awareness education untuk menentukan. Terima kasih bang. Dengan education itu kita dapat berkembang lagi dekat Malaysia kita ni. Itu yang kita harapkan daripada segi Anifest. Dan dengan ucapan terima kasih tadi, ucapan haluan semua yang hadir, yang support kita orang
Daripada summit sampai dah ke sini, ikutkan kita dah 11 tahun Anifest. Cuma 2 tahun tu COVID, so kita declare 9 tahun. Bermakna 9 tahun tu kita dah masih sekolah rendah lagi. Dan tapi yang paling yang personally yang saya kagum adalah kerjasama. So saya mengakhirkan ucapan abang saya ini dengan pepatah British. Kagum kau. So saya pegang sebab dalam animation ni ada teamwork. Yang penting adalah together. So saya akhiri dengan coming together is blessing, keeping together is process, working together is success. Selamat datang ke Anifest. Wow. Terima kasih Vijay After sekali buat orang putih kita pada hari ini. Success is great. Okey, baiklah. Juga terima kasih selamat datang kepada Tia Siti Nur Aisyah Abdul Rahman, Dekan Fakulti Animasi yang bersama-sama kita di hadapan ini. Terima kasih. Dan kita teruskan majlis kita ini dengan ucapan ala-aluan dan juga ucapan perasmian. Dato' Azman Yusof, Pelukis Raja Selangor, dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya masa dapat tawaran untuk meresmikan majlis ini, saya tanya Ibnu Kadu, dah ada orang lain ke? Lukis-lukis lain yang boleh meresmikannya. Dia kata dah tak ada dah tu. Dia kata semua dah terima dia dah, dia masing-masing. Bukan apa. Sebab saya rasa saya dah menyepikan diri lama. Jadi dah tidak berinteraksi dengan banyak pelukis-pelukis yang aktif waktu ini kan. Saya ni zaman baby boomers lah. Dah berdepan dengan alpha punya generasi kan. Jadi saya rasa kekos. Jadi saya pasalah saya nulis sedikit untuk saya baca bagaimana perkhidmatan saya perawat dalam seni lukis. Okey. Saya perkenalkan diri saya. Sedikit ya. Permulaan dalam perjalanan saya dalam bidang seni komik dan kartun sebelum ini. Ringkasan serba sedikit dalam waktu yang terakhir. Bagaimana bermulanya era komik dan kartun Indonesia untuk kita berkongsi bersama. Menyedari rata-rata diri sekalian yang berdepan dengan saya sekarang atau generasi bukan ringkasan macam sezaman saya. Kalau ada pun tak berstatus kartun, itu dah halal. Dan nenek yang dah bertuju menggambarkan betapa jauh jarak dia dibandingkan dengan generasi alfa, tentu sekali saya hilang lebih dari mereka. Tapi tak apa, saya kenalkan dulu. Saya lahir tahun 1955 waktu era komik baru bertapak di Malaysia. Saya meminati lukis seawal belajar satu lagi. Hobi saya suka menconting dalam buku-buku serta majalah serta buku teks sekolah. Saya meminati komik waktu belajar rendah lagi akibat terpengaruh dengan DC dan Marvel Comics, dua orang British dan Amerika. Komik dan kartun paling terkenal waktu itu ialah Batman, Spider-Man, Superman, Wonder Woman, Avengers, Captain America, Captain Marvel, Green Hornet dan Flash Gordon antara yang paling popular. Banyak antara komik-komik itu telah pun adaptasi ke dalam filem hari ini.
manakala komik kartun pula ialah Pino Dennis the Menace. Tahun sudah berakhir terbitannya pada 90-an akhirnya. Tahun 60 adalah era emas komik sebenarnya. Komik telah bermula semenjak tahun 90-an. Jadi sebenarnya lukis tempatan yang saya ingat ialah Saidin Yahya yang pertama sekali. Saya rasa nama beliau lebih terselah sebagai nilai hitam. Ada yang berpendapat ada lagi beberapa penulis awal tentang beliau. Mungkin yang generasi kedua seperti Halim T, Raja Hamzah, alias Ulu, Sulaiman Awang, Nyon Cariman Hasan yang dikenali sebagai Nisha. Rizaman, Rosdin, Rejahan adalah kartunis seangkatan mereka ini dan ada pelukis wanita tunggal. Nama-nama ini dia yang telah mewarnai dan melancarkan peminat komik dan paling politik dalam berkarya. Tidak banyak penerbitan yang mengeluarkan komik, tapi yang paling terkenal dan aktif mengeluarkan komik waktu itu ialah Pinang Brothers yang berpekalan di Pulau Pinang. Komik-komik keluaran cerita ini menguasai pasaran komik dengan berbagai-bagai cerita fiction, kepahlawanan, cerita-cerita hikayat, cerita-cerita hantu dan watak, lulu, kailan projek. Dari maklumat yang saya dapat, bayaran untuk sebuah komik adalah hanya sekitar RM60. Bukan sebuah ya, the whole komik kepada penerbit. Walaupun bayaran tidak bertimpang, komik tetap tumbuh sebagai cendawan di pasaran, sehingga kan hampir semua sekolah-sekolah memenuhi rak-rak di kutub kanak. Pelukis komik waktu itu melukis kerana kekuasaan dan bukan kerana uang semata-mata. Mungkin faktor tuntutan para ini tidak ada dalam keadaan sekarang. Oleh kerana terlalu minat menulis komik, saya berjaya menghasilkan beberapa komik lengkap hanya untuk kepuasan diri. Ramai kawan-kawan bergilir membaca yang mereka memberi pendapat positif. Rata-rata kagum dengan bakat saya secara tidak langsung menaikkan semangat dan memberi tontonan kepada saya. Saya tak langsung juga memberi apresiasi percuma dan memperkenalkan diri saya adalah pelukis di sekolah saya. Ini pun salah satu strategi marketing kalau nak dikira. Komik pertama saya berjaya yang dicapai tahun 1973. Waktu saya berumur 18 tahun. Saya memperjudikan grafik dengan menghantar kepada sebuah penerbit di Kuala Lumpur. Komik saya berjaya lulus dan mula berada di pasaran. Saya cuma mendapat bayaran kira RM30. Tetapi pada saya, bayaran ialah soal kedua. Yang paling penting sekali ialah dengan beradanya komik saya di pasaran, saya telah memulakan satu langkah pertama untuk menjadi penulis komik. Saya ingat lagi, saya beli 10 naskah dengan tujuan menghebohkan kepada rakan-rakan sekolah dan kepada rakan-rakan. Ramai yang mengajak tanya. Pada saya waktu itu bermulalah turning point saya sebagai penulis komik. Ibarat kalau komik itu dijual dengan 1000 naskah, minimal itu bermakna nama saya telah disebut dan dikenali oleh 1000 orang di Malaysia. Jadi kegembiraan hasil karya pertama ini kita nak digambarkan. Kadang-kadang kita belik hari-hari lukisan ini, tengok bagaimana hasil yang telah kita lukis. Kata orang, setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah untuk pergi ke langkah seterusnya. Sejak itu, semangat saya berkobar-kobar untuk menjadikan pelukis sebagai kerjaya. Perlu diingat, zaman itu pameran dari akademik lebih diutamakan.
Berjaya pelukis jangan tiada masa depan, tetapi dalam tidak ketentuan, saya yakin dengan diri saya bahawa segala-galanya adalah kerja keras kita yang menentukan perjalanan kita. Dengan terbitnya komik pertama, saya jadikan pasport untuk memohon kerja dengan sebuah penerbit komik melalui iklan surat khabar. Saya dipanggil interview dan berjaya mendapat kerja sebagai pembantu projek dengan gaji cukup makan dan bayar bilik saya. Tapi seingat saya, beberapa kali saya gagal sampai ke hujung bulan dengan gaji saya. Masa itu sekarang bila dah ingat balik jadi kelakar dan pengalaman yang amat mahal. Penerbit tempat saya bekerja ialah penerbit yang mengeluarkan komik Bambino, Lina, Anak Fernando, bermula pertama saya dengan lukis kena masa. Saya amat bernasib baik kerana penerbit ini menghimpunkan beberapa penulis komik yang sudah established yang aktif berkarya semasa saya masih di sekolah rendah. Alangkah teruja bila saya dikenalkan kepada pelukis seperti Halintik, Raja Hamzah alias Tuli, Sulaiman Awang, Nyo Syariman Hassan, di zaman Rosdi, seorang pelukis kecil macam saya berjumpa pelukis yang tidak ada nama adalah satu penghormatan besar. Seolah-olah jumpa selebriti kerana waktu itu saya hanya dapat menantang komik-komik karya mereka semasa masih di sekolah rendah. Mereka berpekalan di Ponoko dan ada kerja tetap jabatan kerajaan mereka. Mereka ini adalah penjemah tetap pada majalah komik. Sebagai pembantu pelukis, saya diberi tanggungjawab dan untuk memastikan kehidupan mereka sejak pada tarikh dan waktu itu dicetak. Daripada sinilah saya dapat mendapat lukisan asli mereka. Saya rasa amat bertuah dapat mempelajari medium-medium dan kertas yang mereka gunakan. Satu exposure yang menambahkan lagi pengetahuan asas menulis komik. Setelah beberapa tahun pergeseran antara pengarah berlaku, maka aslinya kuasa sebagai penerbit komik berdasarkan bertubuh. Majalah komik mengalami masa suram beberapa tahun sehinggalah saya berjumpa rakan-rakan Misha, Nyo Syariman Hassan, Japatai dan Zainal Rauke untuk menubuhkan syarikat sendiri. Pada tahun 1977 kami menubuhkan syarikat Triti Integrat. Asas objektif utama kami ialah untuk mengembalikan keberadaan komik. Kami berjaya menjadikan beberapa komik, tapi sambutan masyarakat masih tinggi. Dalam usaha mempertahankan masyarakat dari dua kubu, akhirnya tercetus idea untuk mengeluarkan komik dan mengeluarkan komik kartun. Pada 1978 lahir majalah Gila-Gila. Sesungguhnya dalam harapan yang kabur kami tidak menyangka Gila-Gila telah mendapat sambutan amat berbeza. Cerita cetakan pertama 10,000 naskah mendapat sambutan luar dugaan. Maka kami terpaksa mengulang cetak atas permintaan peminat. Kritik Enterprise telah menjadi penerbit wadah utama dan menjadi ketua ramai kritik komik dan kartun untuk memperagakan karya-karya mereka. Kami telah menerbitkan majalah komik berbentuk grafik novel dengan karya-karya kritik komik yang terkenal. Ada antara mereka ialah kritik-kritik UITM, jurusan China, menyumbang hasil karya mereka dan ada antara mereka telah menjadi lukis catatan hebat mereka. Kami telah memperbagai produksi dan menerbitkan buku novel hasil nukilan kritik baru dan terkenal tanah air. Dengan penghasilan ilustrasi kulit yang memperkenalkan peminat ini, novel-novel terbitan kritik telah seiring dengan dewa bahasa dan pustaka dalam Melayu. Selain menempuh berbagai kejayaan puncak, akhirnya setelah berlaku masalah dalaman, kami berpecah dan mengambil haluan masing-masing. Di ringkaskan kisah, saya telah menukarkan status dari lukis komik sekarang lebih menumbuhkan lukisan pendek. Saya banyak menghasilkan lukisan-lukisan potret orang-orang bernama dan yang jati kerajaan.
banyak membuat kerja-kerja depan, kerja tukang lama, sehingga akan bagi dia berkenan nanti saya sebagai politik di Rajasthan. Dari rangkuman perjalanan kerjaya saya, jelas bermula dari bawah. Sebagai politik yang membuat pilihan sebagai kerjaya, kita perlu berusaha keras. Ramai orang bertanya apakah rezeki kejayaan seorang politik yang panjangnya ialah kerja keras. Ia ada jalan pendek. Yang kita paling kuat sekali ialah berperang dengan diri sendiri. Kadang-kadang diri sendirilah yang menjadi penghalang kepada kemajuan diri kita sendiri. Sebab kita tidak melatih diri kita untuk menjadi disiplin dan mudah kecewa bila sesuatu tidak berlaku daripada apa yang dijanjikan. Dan yang paling penting sekali ialah pengalaman yang mengajar kita segala benda. Akhir sekali saya ambil dengan sebab mengambil teladan dari politik agama dalam keadaan serba kekurangan. Mereka berjaya mengarungi dengan teknologi serba hebat. Saya rasa kira sebab generasi sekarang untuk lebih padu dan lebih berjaya melintasi pentas antara bangsa. Saya ucapkan selamat berkaya. Saya tidak dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Datuk silakan ataupun tak Datuk sebab kita kurang sebelum silakan Cik On Sari dari kita pentas. Jangan Datuk Datuk cucuk. Tidak Datuk. Okey, cuma itu tidak Datuk. Saya menjemput sekali Pengurusi Forum Pengguna Komunikasi Multimedia CSM, Cik Yap Yokerha, silakan akan tetap bersama kita. Dan Cik Amir Hamzah sekali, Cik Amir, silakan. Orang kuat kena ada. Okey, sebelum tu kita tengokkan video dulu. Saya bagi tahu kita tengok video dulu. Satu integrasi. Okey Datuk. 1, 2, 3. Bukan. Maka rasminya NFS 2025. Kita silakan Datuk, kita berdua sebab kita ada lagi persembahan untuk perasmian ini. Sila Datuk. Okey, alright. Sama-sama. Masuk. Yang ke depan. Ini dia gimmick perasmian untuk kita pada hari ini.
Abdikan diri tunduk berserah pada ilahi. Okey, baiklah, saudara semua adik-adik, kita abang ni boleh tak fotografi sebentar tadi? Boleh? Boleh ya? Ni yang saya nak tahu, yang saya nak ni. Boleh, boleh. Kita semangat sikit. Jom. Jom. Bagaimana kita akan ada kepada sesi itu hari ini, iaitu kita akan berbicara sesi ceramah. Boleh ke ceramah ke? Kalau bisa. Boleh tak? Okey, ya. Jadi kita akan berbicara. Okey, baiklah. Kita akan berbicara sebentar lagi mengenai masa kita akan berbicara CPI maupun PSBB yang okey, sebelum itu saya nak tanya sedikit. Inan. Okey, banyak dari aktivitas pada permulaan hari ini banyak berhubungan dengan tapi hasilnya kami Verifikan TV memfikir bagi teknologi masyarakat. Macam mana? Jadi kami sini gunakan secara ekonomi, kita gunakan
yang gabungan daripada beberapa elemen. Contohnya macam gambar yang pertama yang belah kiri tu adalah saya letak mesin dekat sawah padi, and tiba-tiba ada pula kincir angin. So yang itu AI memandai. Yang itu yang dia selalu buat. Dia selalu memandai. Alright. Dan yang kedua yang tengah tu which is pemandangan dekat satu bandar, and then kita tambah dengan kenderaan futuristik. Macam betul macam tak. Alright. Dan yang ketiga ni adalah berlatar belakangkan KLCC. And then saya minta dia tambah elemen seorang remaja berbasikal. Actually saya rasa pemandangan tak wujud, tapi kita boleh wujudkan dengan menggunakan AI. Alright, next. AI or real? Tengok dulu, boleh identify tak mana yang AI, mana yang real? Saya bagi 2 saat. Sekali tengok, nampak macam sempurna. Banyak-banyak kali tengok, macam sama juga. Tapi dia ada kelemahan dia. Sekejap lagi saya ceritakan apa dia, mana satu yang real, mana satu yang AI. Cuma saya takut akan datang orang tanya, kita ni AI ke real? Next. Nanti saya bagi jawapan. Ada sesiapa tak minat anime? Ada kan? Saya pun minat anime. Apa contoh, apa anime yang you all selalu yang you all minat? So sekarang ni dekat wayang dah ada apa? Demon Slayer. Alright, juga kan? So yang tu adalah contoh animasi daripada Jepun, daripada negara luar kan? And kalau kita tengok kan, bukan je sekadar hiburan, tapi dia campur juga elemen budaya. Kalau kita tengok anime, dia still lagi ada cantuman budaya-budaya mereka. Alright? So yang tu adalah hasil lukisan mereka ada ekspresi. So kita boleh kaji dari situ, and dia ada identiti sendiri. Next. Siapa suka Upin Ipin? Yang ni first dulu. Daripada dah bertahun-tahun kan Upin Ipin kan. Alright. And kita ada Omar Hana, kita ada macam-macam lagi. Hasil daripada produk Malaysia. So daripada animasi ni juga kita boleh terapkan nilai budaya, nilai keagamaan, hiburan sebagai daya penarik. And sekarang percaya atau tidak, kita ada teknologi animasi kita boleh percepatkan such as proses rendering, character design dengan menggunakan AI. Siapa pernah guna filter TikTok? Siapa yang selalu buat konten TikTok? Pernah tak guna filter? Tiba-tiba jadi tua, orang muda jadi tua. Saya yang tua nak jadi muda, nak jadi kartun. Yang itu adalah AI. So AI dia akan baca bentuk muka kita. Dia baca bentuk muka kita, and then dia akan mapkan dengan real time punya filter lah. Alright, that's why kalau kita tengok muka macam Syaruhan lah, apa hal lah, semua boleh dibuat dengan menggunakan AI. So daripada animasi anime, daripada animasi tempatan sampai ke filter TikTok, dia berkaitan dengan animasi dan AI. Alright, kita tengok evolusi animasi. Kalau belajar animasi, saya percaya dah tahu dah. Dulu-dulu sejarah animasi, tapi tak apalah, kita recall back. Dulu orang lukis pakai tangan. Alright, orang lukis tangan. So dia akan lukis beribu-ribu frame. Betul tak? Dekat sekolah dah belajar kan? Beribu-ribu frame. Larat pun. Dulu larat lah, itu je yang ada kan? So dulu memang orang akan lukis. Alright? So yang tu pada masa dulu lah. Dan sekarang kita dah ada CGI. So CGI is a computer generated imagery. Alright? So teknologi ni akan buatkan watak lagi realistik. Kita boleh tambah elemen. So semua tu kita gunakan CGI. Contohnya macam Marvel. Alright? Pixar, even game yang you all main, game PUBG, apa lagi game? Game moden, Mobile Legend, apa lagi yang kanak sekolah? Roblox tu boleh lah. Alright. So itu semua guna
kanak-kanak lagi tak. Alright. So kalau dulu manual, sekarang kita guna komputer untuk nak mudahkan kita punya visual. Kita nak tambah visual kita dan dengan lebih cepat dan juga lagi wow lah. Alright, pada masa hadapan, masa sekarang pun dah mula menggunakan AI. Alright, so AI ni dia akan jimat masa. Okay, jimat masa. So idea cepat divisualkan. Kita type, dia keluarkan. Alright, kita punya idea. Dia visualkan idea kita. Alright, so masa kita lagi singkat dan kerja kita akan jadi lagi pantas and akan jadi lagi kreatif dan akan semua orang boleh buat. Semua orang boleh guna AI. Okey. Apa itu AI? Okey, kita cakap AI. Okey. So AI itu adalah otak komputer yang belajar dari data. Data tu dia dapat daripada mana? Data tu dia dapat daripada input daripada semua pengguna yang menggunakan internet. Alright. Contohnya lah kita upload, contohnya kita upload gambar pemandangan. So dia dah dapat dah data. Okey, dia belajar dia excited. Dia belajar melalui data-data yang kita masukkan. Alright, macam-macam kan dia upload gambar dekat apa pergi bercuti, gambar yang dekat environment dan sebagainya. So dia baca daripada data-data tu. Okey. So contohnya TikTok, okey, dia boleh capture kita punya audio. Okey. Kalau perasan bila kita cakap dia akan keluar subtitle. Okey, boleh pilih English dan sebagainya. Alright, dia boleh tukar tone voice. Ada kan kalau kita tengok live, okey, itu bukan suara sebenar dia, tapi dia gunakan filter ataupun dia guna AI voice capture untuk tukarkan audio. Okey, bukan bukan suara sebenar. Alright? Boleh tukar suara kartun dan sebagainya. Macam tu juga dengan filter muka. Alright? Yang tu adalah AI. Okey. So AI dalam animasi biasanya kita gunakan dalam storyboarding, kita gunakan dalam dubbing suara AI, and then kita gunakan untuk generate background, kita gunakan untuk motion capture dan kita gunakan untuk design karakter. Okey, semua ni kita dah ada apps, okey, untuk nak bantu kerja kita. Alright, nak dubbing, nak motion capture. Okey, so kita tengok satu-satu apa dia AI dalam animasi untuk setiap proses. Okey, yang pertama ialah design karakter. Okey, so AI boleh bantu untuk menghasilkan lakaran awal. Okey, konsep art tu. Okey, so dia juga boleh keluarkan variasi of karakter dengan cepat. Okey, dengan cara menggunakan prompt. Prompt tu prompt. Apa ni? Kita type kan. Siapa yang dia biasa guna ChatGPT tak ada masalah. Right? Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Okey, bagi nampak macam student yang jawab. So dia keluarkan ChatGPT kan, dia boleh je buat. So kita kena gunakan prompt yang betul. Kalau prompt yang ringkas, so jawapan itu akan ringkas. Okay, and biasanya AI ni kadang dia tricky sikit. Dan kalau tanya banyak kali, kadang-kadang dia malas nak jawab. Dia bagi je. Okay, kita minta tukar kali ni. Dia tak tukar, dia tukar benda lain. Okay, itu memang dah jadilah. Dia nakal macam manusia. Alright, so manfaat dia dapat nanti jimat masa. Kita boleh dapat banyak idea. Okey, kita minta lah. Okey, contohnya macam kita nak buat quiz. Nak 10 soalan. Dia boleh keluar 10. Nak minta 20 dia boleh keluarkan. Okey, and then kurangkan cost free production sebab dia cepat dan mudah. Kemudian motion capture. Okey, biasanya animasi akan guna motion capture shoot. Yang tu agak mahal. Okey, nak beli kita kena berjimat setahun. Okey, kalau gaji kita 3,000, kita kena berjimat makan untuk nak belikan suit ni. Sebab it's very expensive. Okey, and the technology pun dia gunakan sensor, dia gunakan kamera yang banyak. Tapi sekarang kita dah ada AI mocap tools yang boleh tukarkan manusia, bukan tukar manusia, tukarkan pergerakan manusia, okey, menjadi data untuk animasi 3D. Okey, kalau nak tahu buat macam mana, kena datang UNICEF. Alright, ajar cikgu naik bas, datang UNICEF. Alright, saya akan tunjukkan untuk AI mocap tools. Dan tak perlu studio besar. Okey, studio kecil je, cuma kita guna kamera biasa. Dan yes, mudah untuk kalau you all nak buat projek, boleh
try guna AI mocap tu. Okay, yang seterusnya generate background. Okay, so AI ni dia boleh cipta fantasi landscape, boleh cipta cityscape ataupun background lain dengan pelbagai gaya ikon. So cuma yang penting prompt tu kena betul. Okay, and then dia kurangkan kerja manual lah. Nak lukis tu dah tak payah nak lukis. Okay, mungkin kita boleh lukis konsep and then AI akan tolong visual, right? And then lebih cepat lah. Okay, you all punya kerja. Alright, next. AI voice dubbing. So AI boleh hasilkan suara karakter, macam-macam karakter. Okay, so just select aja karakter mana ataupun voice mana nak, dia boleh terus automatic. Boleh create ataupun awak boleh pilih tone, gender, nak lelaki ke perempuan, lelaki matang, lelaki matang, lelaki remaja, okay, kanak-kanak, boleh pilih. Alright, cuma kalau nak minta dia bercakap dalam bunyi haiwan tu tak boleh lah, dia tak boleh lah. Belum lagi lah, belum. Mungkin akan datang boleh kot. Alright, dan boleh tukar bahasa. Okay, boleh tukar bahasa. And malah dia boleh buat lip sync. Pernah buat lip sync tak? Pernah buat? Pernah? Nak synckan dengan audio. Tapi ada bantuan dengan AI boleh bantu untuk buat lip sync. Okay, so nanti kejap lagi saya tunjukkan apps mana yang boleh bantu untuk buat lip sync. Okay, so definitely dia punya benefit mudahkan mudahkan untuk hasilkan demo animasi tanpa perlu sewa pelakon suara. Tiba-tiba nak suara macam suara siapa ya, artis saya dah lupa, dah lama tak tengok TV, dah lupa artis. Nak suara siapa? Boleh cikgu. Kita boleh guna. Alright, kita boleh apply suara tu. Alright, okay, next. Storyboarding. AI juga boleh bantu buat storyboard dengan cepat. Okay, dengan sketch automatic, ikut script. So kita ada script, okay, and then dia boleh hasilkan sketch dengan automatic lah. Alright, so cepat nak visualize. Okay, idea cerita, senang nak buat perbincangan dengan team. Contohnya awak dapat task pagi pukul 8, pukul 10 dah boleh buat brainstorm. Agak lelah. Okay, tapi bergantung kepada apps yang awak gunakan. Kalau guna ChatGPT yang free, yang tu dia malas sikit lah kalau free. Kalau bayar tu dia laju sikit. Nak convert gambar lebih daripada 10 pun dah boleh. Tapi kalau free tu dia bagi 3. Lepas tu dia nak buat pun loading. Okay, so biasalah kalau berbayar ni dia cepat sikit. Okay, alright, so yang ni adalah next animasi dahulu dan animasi dengan AI. So saya dah ringkaskan dari segi proses. Perlu lukis frame by frame dululah. Okay, sekarang sketch ringkas terus boleh jadi animasi automatik. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana daripada sketch yang ringkas, lukisan kita lukis kat atas kertas dan boleh gerakkan dia. And then dari segi masa, definitely ambil masa lama lah dulu sebab nak lukis frame by frame. Tiba-tiba lapar, kena stop kejap. Tiba-tiba nak tengok TikTok, stop kejap. Stress, stop kejap. So dia ambil masa lama. Tapi kalau guna AI, kita suruh je buat, so dia memang lebih cepat dan juga efisien. Bergantung pada kemampuan komputer dan juga internet. Okay, and then suara watak, okay, kita gunakan pelakon suara manual. But then kalau kita guna AI, kita boleh gunakan AI voice clone. Okay, ataupun kita boleh record suara kita sendiri, ataupun kita boleh type, kita guna text dan dia boleh speech out. Alright, and then ekspresi watak, okay, so kita ada keyframe manually, kita tukar. Alright, and then kalau AI dia boleh detect, okay, auto detect ekspresi muka. Kita cakap okay, buat muka masam, yes, dia buat muka masam. Buat muka nak menangis, so dia tukar ke muka nak menangis. Latar belakang dilukis secara manual, and kalau AI dia boleh channel secara automatic. Cuma kita boleh buat pilihan lah. Alright, next. Okay, AI versus manual drawing. Okay, on the right side tu adalah manual drawing lah. Kita kena draw. Okay, so perlu sketch, so ambil masa dan kena ada skill. Kalau saya yang tangan bangku memang tak boleh nak sketch. Nak lukis bulat pun jadi 3 segi. So memang keras lah. Okay, tapi sebabkan ada AI, so nampak macam saya boleh lukis lah. Alright, so dengan AI dia boleh terus buat
automatic, okay, sesuai untuk nak brainstorm, okay, and then kita boleh adjust at that time ataupun dalam masa yang cepat. Tapi kalau manual drawing, dia lebih unik, okay, lebih unik. Yang ni tak boleh dinafikan. Dia sangat unik sebab dia adalah sentuhan seni manusia, okay. So kalau orang yang ada seni, dia ada mencurahkan idea dia ataupun perasaan dia kepada lukisan dia, nampak hidup lah. Alright, yang itu memang tak dinafikan. Okay, so AI ni bukan nak ganti manusia. Okay, AI ni adalah nak bantu kita untuk cepatkan proses. Okay, so yang ni adalah ringkasan, okay, aspek between AI drawing dengan manual drawing. So instead of untuk kelajuan, AI memang cepat lah sebab kita guna komputer. Okay, dalam beberapa saat, beberapa minit dia boleh come up dengan output. Drawing, manual, ambil masa lah. Alright, and then kemahiran yang diperlukan tak perlu skill melukis yang tinggi, cukup hanya menggunakan prompt. Okay, cukup hanya menggunakan prompt and idea, okay, dah boleh keluarkan output. Okay, tapi kalau kita nak buat manual drawing, bukan semua orang boleh buat drawing. Okay, boleh buat drawing tapi tak secantik mana lah. Perlukan latihan dan kemahiran melukis. And then kawalan detail, which is terhad, suka nak kawal apa dan ekspresi yang tepat. Sebabkan kita gunakan prompt, nak senyum sikit macam mana? Macam mana prompt tu kita nak set kan, nak senyum sikit. Okay, tapi kalau kita lukis, kita dah tahu dah senyum sikit tu macam mana. Alright, senyum sikit je. So artis tahulah macam nak lukis senyum sikit. Tapi AI sikit apa yang sikit, dia pun tak tahu. Alright, originality, yang ni pun adalah problem. Okay, adalah cabaran. Okay, kalau kita guna AI sebab dia ambil daripada data-data yang orang masukkan. Okay, and sometimes kita punya produk ataupun kita punya output daripada AI tu mirip-mirip dengan karya orang lain. So yang tu adalah masalahnya. Alright, tapi kalau manual drawing, okay, originality dia memang high. Okay, which is hasil dia unik, adalah gaya artis tu. Untuk cost, untuk AI ada yang percuma, okay, ataupun murah, cuma perlukan internet. Tapi kalau nak hasil yang lebih baik, kena bayar lah. Bayar pun bukan ringgit Malaysia, banyak dalam USD. Okay, quite pricey juga lah, tinggi juga. Okay, dan dia ada kredit. Dia bagi kredit katanya RM40,000, so gunalah RM40,000. Kalau dah lebih, gunalah top up. Okay, kemudian kalau untuk manual, je lah. Okay, tablet, software dan sebagainya. Okay, the next one is inspirasi ataupun idea. Okay, AI actually dia bagus untuk generate konsep awal. Okay, kita tak ada idea, nak buat, kita dah dapat kerja, dah dapat tugasan ni, nak kena buat video ataupun iklan 30 saat. So tak ada idea. So prompt dekat ChatGPT lah. Biasanya kita main ChatGPT, okay, so dia boleh keluarkan idea. Okay, sekejap je, beberapa saat. Tak idea siapa tak dia ambil. Tapi kita tengok, wow, bagus. Okay, so kita present. Lepas tu kita brainstorm, so kita dapat idea daripada teammate. So yang tu yang akan bantu, yang tambah nilai untuk output daripada AI tadi. Tapi kalau manual drawing, idea datang daripada imajinasi artis sendiri. Okay, and then isu hak cipta, AI memang ada risiko. Okay, and sekarang dah mula come out dengan beberapa guideline etik, okay, untuk hak cipta bagi AI. Okay, sebab apa? Sebab AI ni memang di-train ataupun dilatih menggunakan data yang sedia ada. Itu masalah dia. Alright, ambil data orang. Okay, kita tengok, wah hebat sekali data kawan kita. Alright, tapi kalau manual drawing, hak cipta jelas milik artis. Okay, and last one is kegunaan utama, okay, cepat untuk buat konsep. Okay, and then kalau manual drawing, final hour, and then kawalan penuh untuk projek animasi. Okay, kita move to the next one. Kelebihan AI. Cakap, ada kelebihan AI ni. Memang salah, memang terbukti dia jimat, dia cepat. Okay, in terms of masa, memang dia sangat jimat lah. Alright, biasanya kalau kita nak lukis 10 karakter, ambil masa. Alright, kita minta aja AI untuk sediakan 10 karakter
dalam masa 5 minit, tak apa-apa rupa karakter. Okay, ikut pada prompt kita. Benda tu ikut pada prompt kita. Okay, macam mana kita terangkan pada AI untuk nak create kita punya karakter. And then banyak variasi design. Kita minta satu, kadang dia bagi 3. Okay, so kadang idea tu agak benar juga lah. Okay, so banyak variasi. Kadang-kadang kalau kita fikir sendiri, satu pun susah, dah kering dah idea. Alright, tapi kalau AI dia boleh bagi banyak. Okay, and then the third one is bantu idea kreatif lah. So bila kita dah dapat contoh ini karakter, so dalam masa 1 minit, so dalam masa yang sama, bila kita buat brainstorm, so kita boleh generate, boleh tambah baik pada idea yang diberi oleh AI. Okay, cabaran AI. Okay, macam saya cakap tadi, hak cipta dan etika. Komputer kan, dia mana tahu etika dia tak tahu. Dia tarik yang mana yang ada, yang dia boleh crawl, yang dia boleh ambil daripada data, dia ambil je. Okay, dia rasa ni okey, dia gabungkan, dia bagi kat kita. Dia memang tak tahu. Dan sometimes dia berhalusinasi. Okay, padahal benda tu salah, tapi dia keluarkan juga. Dan kita, wah cantik, bagus. Tapi sebenarnya yang itu daripada hak orang lain. Okay, so yang itu adalah cabaran AI sekarang. Okay, tak boleh nak bendung. Okay, alright. Kemudian hasil pelik, memang dia suka buat benda pelik. Kadang-kadang bila kita minta dia convert, tangan yang elok 5 jari, dia buat 6, 4. Kita minta dia tukar, makin lama makin kurang. Okay, dia memang akan kadang-kadang akan ada hasil pelik lah. Kita letak gambar tu perempuan, dia tukarkan lelaki. Kita ada 3 orang, tiba-tiba tambah lagi seorang. Okay, pernah ada masa, saya rasa masa raya yang Ghibli punya, kita convert gambar dekat ChatGPT yang Ghibli punya art. Tiba-tiba 2 orang ada seorang. Kita seorang, kita ada seorang lagi. Satu lelaki, bila isteri tengok, gambar ni biasa awak tu seorang, kenapa ada 2 orang? So boleh gaduh suami isteri kan sebabkan gambar, sebabkan ChatGPT. Nakal dia. So hasil dia kadang-kadang memang pelik. Alright? Nak betulkan tu kadang dia memang dia tak nak betulkan juga. Dia je. Dia memang keras kepala sikit. Okay? And then macam mana pun sentuhan manusia memang penting. Alright? Sebabkan kita ada emosi, kita tahu budaya kita tahu etik. Okay? Kadang-kadang gambar ataupun design ni tak sesuai sebabkan manusia tahu apa yang patut digarapkan dalam kita punya design. Alright? Masa depan animasi dan AI. Disebabkan AI, ada beberapa career yang akan wujud. Okay? Contohnya AI pilot, okay, animator dibantu oleh AI, and akan ada animator, creative director, kita ada animasi interaktif. So untuk kerja-kerja ataupun career untuk dalam animasi interaktif, untuk VR, AR dan game ni akan jadi lebih mudah lah. Sebab dia boleh create, dia boleh bantu dia render dan sebagainya. Okay, kita balik kepada AI or real. Okay, untuk gambar yang putih tu ada A dengan B. Mana satu AI, mana satu real? Siapa cakap A real? A real, B real. Sebab apa? Okey, saya simpan dulu. Ada yang berpendapat B tu real sebab makcik kan. Okey. Lepas tu AI. Okey. Tadi tu AI kan. Okey, untuk yang sebelah kanan ni, mana satu real, mana satu AI? Real? Dia belah kiri. Okay. Alright. Betul. Untuk A dan B, B adalah real. Okay. Sebab apa? Dia nampak kedut-kedut tu. Kalau AI ni, dia nak tipu kita je. Nampak cantik, nampak tegang, nampak putih. Kan? So, jawapannya adalah B. Alright. Untuk yang sana. Yang sini, A ke B? A, B. Okay, situ. B, B, A ke B. So, kiri ke kanan? Kiri dia.
Cikgu, kita tanya cikgu. Cikgu lagi terror. Cikgu. Nah, sebab apa? Belah kiri tu dia. Okey, sebab nampak. Sekali pandang tak nampak. Banyak kali pandang, so kita akan nampak ada detail. Okey, itu adalah dia. So, yang tu caranya. Okey, so kawan-kawan, adik-adik semua kalau dapat mak nak bagi okey ni jodoh korang ni. Tanya mak, ni real ke AI? Tanya dulu. Okey? So, itu adalah cabaran pada masa akan datang. Okey? So, boleh identify. Okey, kalau manusia kita boleh identify. Tapi kalau macam objek dan sebagainya itu susah sikit. Alright? Okey. Tools AI animasi. Okey? Campur bahasa Melayu Inggeris. Okey, so kita ada beberapa. Sebenarnya banyak tools. Okey? Kita ada Runway ML untuk edit video AI. Kita ada Deep Motion untuk motion capture. Kita ada Hedgen, AI avatar. And then kita ada Adobe Firefly untuk effect generating. Okay, so ada yang percuma, ada yang kena bayar. Alright. Percuma pun dia bagi sebulan. Macam contohnya Hedgen tu boleh create video 5 saat untuk buat listing untuk 3 video sahaja dalam masa sebulan. Okay, bulan depan baru boleh buat lagi 3 video. Okay, tak sempat orang nak siapkan assignment. Okay, so beli. Okay, alright, so itu adalah contoh-contoh tools yang boleh digunakan. Actually banyak lagi. Alright, so saya nak tunjukkan satu video. Okay, video ni okay, so ini adalah ChatGPT saya. Okay, alright, so saya nak convert satu gambar. Okay, gambar ni adalah gambar yang dilukis. Okay, dan boleh tengok prompt saya. Saya panggil ChatGPT saya bestie. Dia panggil saya Mama Anis. Okay, sangat berkawan baik lah. Okay, so itu prompt saya. Okay, dan saya minta dia buat prompting dalam Gemini View. Okay, so dia convert. Dia boleh berbahasa Melayu kan? Betul, ChatGPT boleh berbahasa Melayu. Kemudian kita masuk kepada Google AI Studio. Okay, kita masuk dalam video. Okay, and then just paste saja prompt yang saya copy tadi. Upload dulu gambar tadi. Okay, and then paste prompt daripada ChatGPT. Okay, and then kita minta dia generate. Dia tak selaju macam ni ya. Yang ni saya lajukan. Okay, so dia dah buat. Okay, saya dah minta dia gerakkan kupu-kupu tu, kucing tu, gerak-gerak sikit. Alright. Okay, dan kita boleh download. Okay, so maknanya daripada lakaran, okay, kita boleh bagi motion. So kita download. So inilah hasilnya. Tak cantik lagi, tapi bolehlah buat. Nak buat stok kan. Okay, minta maaf video saya gerak-gerak, tapi saya ada video sebenarnya. Okay, ni hasilnya lah. Okay, so next. Okay, kucing ni. Okay, ni kucing tadi. So kita loop lah. Okay, video tu. Alright, yang seterusnya saya nak tunjuk lagi daripada gambar. Okay, kita boleh create motion. Okay, kenal tak siapa tu? Saya tengok macam ni. Allah. Oh. Okay, dah habis dah. Kita ni dah tamat dah. Diorang dah dekat alam sekarang. Okay, so saya minta dia create, convert kepada 3D pixel. Tengok apa jadi. Okay, dia loading dia. Dia proses. Okay. Tengok tu, dia jadikan lelaki. Perempuan tadi tu jadi lelaki. So, tak boleh jadi. Saya minta dia regenerate lagi. Nakal dia. Muka marah lah tu. Okay, so saya up balik lagi gambar tu. Alright, and then saya minta dia tukar pada 3D Disney. Dan pastikan model adalah wanita.
So dia kena spesifik sikit. Saya berdebar ni menunggu wanita ke tidak. Nampaklah betul perempuan sikit. Alright, raut muka tu macam perempuan. Okay, kemudian alright, kemudian okay, Testi tolong sediakan prompt untuk Peach Burst. Wanita ini memotong daging dengan cermat dan senyum gembira dalam berjaya memotong daging tersebut. Itu prompt saya. Okay, so just copy that one. Dia detail sah, dia punya prompt detail. Oh, lambat AI saya nak copy. Okay, dia buat prompt bahasa Melayu juga, tapi saya beri ke English lah. Okay, copy. Oh, dia tak dengar arahan lagi. Copy. Oh, lupa nak download. Okay, download dulu. Jangan tanya saya daging apa ya, ketul besar tu. Tak tahu je DVD dia ambil daging mana. Ayah sharp kerbau. Okay, kita masuk dalam Peach Burst. Gambar tu. And then kita paste saja prompt tadi. Okay, paste. Okay, dengan kredit 20, which is saya ada bagi 40, boleh lagi running, boleh generate. Okay. Okay, bila kita tengok sini, kita minta dia generate. Lambat dulu. Okay, generate, create. Okay, ada error. Okay, sebab apa? Dia pun ada ethic issue. Okay, sebab apa dalam saya punya prompt tu saya mention pakaian. Okay, pakaian pakaian model tu, pakaian objek tu. Tak maaf ya, saya punya ni ada Grammarly lah apa semua. Okay, so saya kena delete kenyataan baju, ada apa nama dinasti dan sebagainya. Alright, it just general one. Okay, kemudian yang Disney Pixar pun saya delete. Okay, and then kita generate. Okay, yang ini boleh buat 3 video, 3 animation. Okay, video is generating. Okay, so apakah hasilnya? Tengok dia potong. Okay, dan dia okay. Alright, itu hasilnya dan kita boleh download lah. Tapi mesti ada, dia akan ada watermark lah. Sebab kita guna share cuba. Okay, so saya nak tunjuk hasilnya. Okay, so akan ada watermark. Okay, so itu hasil tadi daripada prompt kita tadi. Okay, next one. Okay, so kita nak buat lip sync. Okay, so kita akan gunakan agent ni. Untuk buat lip sync, saya guna suara saya. So saya kena record dulu suara saya. Okay, so kita kena guna masuk agent. And then kita ambil foto tu video. Okay, upload gambar. Okay, and then ini audio, kita up audio. Upload audio yang kita dah record tadi. Saya record pakai WhatsApp je. Okay, add audio. Okay, and then kita boleh ada lagi optional, yang ni optional lah, boleh buat custom motion. Okay, generate video. Okay, dia generate. Dia bergantung pada ni ya. Saya tak subscribe. Okay, so ini ada suara. Kat sini tak ada lagi. Kita tunggu hasil. Okay, nampak yang belakang pun bercakap.
Okey, so kita tengok hasil dia, kita dengar hasil dia. Ada audio? Tak keluar? Ha? Tak keluar audio? Okey, tak keluar tak apa. Kita cakap apa? Hai kawan-kawan, hari ini saya masak daging masak kicap. Okey, itu adalah lip sync. Okey, tak apa, nanti saya tengok kat TikTok saya up hasil video. Alright, next. Okey, as a penutup, animasi adalah seni dan plus teknologi. And AI adalah pembantu. Kena ingat, AI adalah pembantu, bukan pengganti. Okay, jangan takut, cakap ini dah belajar penat-penat, nanti tak ada kerja. Tak. You all kena tahu juga AI ni. Okay, dia akan bantu you all. Okay, dan tapi Simon jangan 100% guna dia. Tapi cikgu-cikgu tahu, saya tahu, cikgu-cikgu dah tahu dah, ini bukan kerja korang. Okay, ini kerja AI. Okay, sikit-sikit boleh lah. Okay. Walau bagaimanapun, kreativiti tetap milik. Alright. Okay, kita ada pop quiz. Pop, nama dia pop. Sekejap je. Scan QR ni. Okay, kita ada hadiah kat depan. Okay, kalau catatan Malaysia ni, kita tahu yang paling tinggi rating 18. So kita kena letakkan rating lah supaya mereka yang menonton tu kita tahu untuk konten ni sesuai untuk 18 tahun ke atas saja. Okay, jadi kalau yang untuk bawah 18 tak boleh tengok. Jadi dekat sini konsep kawalan kali ni tu sekali lagi kita terapkan yang mana dekat rumah parents, abang, ibu, kakak, okey, kena main peranan juga lah bila kita tengok konten tu memanglah rating 18. Kalau ada adik-adik, anak-anak yang bawah 18, janganlah kita bagi tengok. Okey, kemudian kita dah tengok untuk masuk dengan lucah. Dengan lucah ni adalah satu kandungan yang memberikan rasa jijik dan memberahikan bila kita tengok lah. Okey, so tidak sopan dan lucahnya orang ganas macam saya cakap tadi yang menunjukkan. Kemudian keganasan seksual. Keganasan seksual ni seperti macam contoh nak buat dengan mengumpul dan sebagainya. Yang kemudian macam isi logo ni yang menunjuk macam dia nampak dekat Instagram ni pasti dia bagi itu 18. Itu pun dengan MDS animasi. Jadi kita kena faham dengan animasi ni sekarang ni bukan yang berlekat. Kalau kita tengok pun contohnya macam saya animasi. Ataupun dengan MD kita tengok animasi. Apa dia? Keluar man. Shopee pun ada.
kecilnya kat kau. Tak boleh kat pun nak senang ni. Mata rambut macam kau habis lah. Tak nampak. Oh, kecil kau. Tak nampak lah. Tak pakai spek. Dan kata, kalau dah tengok, implication dia, kemudian dekat rumah dia tengok, ada penat ke, kata dia sebutkan. Tak kisahlah dia suka mak dia, ada apa, dia ingat anak kata. Konten hebat, konten selamat. Dia memang sangat tajuk yang sangat penting kerana sekarang kan ramai yang jadi pencipta tandingan. Kalau dulu cuma stesen TV, radio saja yang cipta tandingan, sekarang orang biasa, orang kanak-kanak pun boleh jadi pencipta tandingan. Jadi hari ini kita bawa 3 ahli panel yang pelbagai. Ada yang regulator, ada daripada akademik, ada juga daripada industri. Tetapi yang merisaukan saya sebenarnya mereka tiga-tiga ini adalah pensyarah dan mereka juga adalah ahli industri. Tapi waktu diorang jawab nanti ikutlah peranan masing-masing ya. Daripada akademik, daripada regulator, daripada ahli industri. Dan di sebelah saya ni adalah teknologi Zulkifli Amiruddin, pengasas dan CEO JTV. Dan di sebelah ni adalah teknologis Mazzuki Abdullah, pensyarah animasi dan multimedia Aswara. Dan yang di ujung saya tu adalah Encik Amin Syabana, wakil dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi, boleh yang ada silap. Okey. Tajuk ini membawa kita kepada sebuah wacana yang amat penting dalam era digital kerana kita telah pun menyaksikan ledakan kandungan yang begitu banyak. Okey. Tapi kita akan membincangkan soalan penting, bagaimana mencari titik kesinambungan antara kebebasan kreatif dengan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial itu macam tidak menghasilkan kandungan diskriminasi, tidak menyebabkan kebencian ataupun menjaga sensitiviti budaya atau agama. So, sebenarnya ini siapa nak dulu? Okey, kita start daripada Encik Amin lah. Boleh ya? Sebab dia akan daripada jauh, nama tunggu. Okey, dari sudut pengawas peniagaan regulasi, okey, bagaimana pihak apa itu KPI? KPI memastikan garis panduan atau undang-undang sedia ada tidak menekan kreativiti tetapi melindungi pengguna. Dalam arti lain, ada arti kata lain macam mencari kesinambungan lah antara kreativiti dengan perlindungan. Okey, terima kasih Cik Afiq ya, Afiq yang luar biasa. Berikan aplaus buat Cik Afiq juga ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di Indonesia, Cik Afiq, saya sebelum menjawab persoalan yang Cik Afiq sampaikan ya, animasi itu sudah berkembang luar biasa.
Bahkan tidak lama setelah Independence Day Indonesia tahun 55 CAV. Dan the first animation itu tentang bagaimana mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut dalam election day. Wah, that's the first animation. Jadi sudah lebih dari 60 tahun animasi Indonesia. Dan kemudian berkembang meskipun memang tidak terlalu intens untuk dibandingkan dengan feature film, tapi tetap milestone-nya itu ada. Kemudian saat ini animasi Indonesia yang sangat fenomenal itu mungkin CAV, teman-teman animator kenal yang namanya Jumbo. Ya, Jumbo ya. Jumbo itu animasi yang box office. Jumlah penontonnya kalau di Indonesia box office itu berdasarkan penonton, jumlah penonton. Ya, jadi lebih dari 10 juta penonton, viewers. Jadi bukan dari jumlah tiket tapi ya. Dan jumlah tersebut konon katanya paling besar se-Asia Tenggara. Ya, film Jumbo itu. Nah, kembali ke persoalan CAV, bagaimana di Indonesia mengatur terkait dengan animasi konten agar tidak menghambat kebebasan kreativitas, gitu ya, creativity. Saya di Komisi Penyiaran Indonesia itu ada CAV Code of Conduct-nya namanya, Code of Conduct untuk konten. Karena apa? Karena animasi itu kan sebenarnya tidak semua untuk anak-anak ya. Jadi ada juga animasi kayak Bart Simpson, itu sebenarnya kan bukan buat anak-anak ya. Jadi untuk dewasa. Kemudian dengan melihat hal tersebut, maka ada yang namanya Code of Conduct untuk konten in TV. So kita mengatur khusus misalnya untuk termasuk animasi, anak-anak itu boleh diputar dari jam pukul itu jam 5 subuh sampai jam 6 petang. Jadi di atas jam 6 petang itu konten buat dewasa. Nah, animasi yang khusus anak-anak kita harapkan diputar di pukul tersebut, jam 5 subuh hingga pukul 6 petang. Kemudian konten animasinya juga kita awasi. Tidak boleh tuh konten animasi yang sifatnya misalnya menyeramkan gitu. Kemudian ada yang tembak-tembakan misalnya yang mengeluarkan darah-darah gitu ya, yang ekstrim, itu tidak boleh gitu. Dan sejauh ini kalau konten animasi kita memang ini yang menjadi persoalan juga nih, Javik dan teman-teman semua. 70% itu dari luar negeri gitu ya, yang masuk jadi impor. Jadi sementara yang 30%-nya yang lokal. Kenapa? Karena pertama teman-teman lembaga penyiaran TV menyampaikan bahwa lebih murah. Saya nggak tahu nanti kalau di Malaysia gimana ya, tapi katanya lebih murah, cheaper than when we produce our own animation. Ya, dan ini yang menjadi obstacle, sehingga akhirnya ya stasiun TV lebih senang mengakuisisi kayak Upin Ipin gitu, karena dianggap lebih murah daripada memproduksi secara langsung. Nah ini persoalannya. Minta maaf pencerahan. Ya. Anda katakan macam konten daripada orang masuk, mereka ada macam tapisan daripada pihak universiti ataupun terus terbit? Harus ada what we call it censorship letter. Ya, censorship letter
It's not from KPI. Yeah, there's another institution that we call it Censorship Films. Yeah, institution LSF, Lembaga Sensor Film. So LSF will issue any contents, including animations, in Indonesia. Whether from our local animation or imported animation. Sama macam di Malaysia lah, kalau Malaysia kalau ada konten, pihak LPF akan tapis dulu sebelum diterbitkan ke filem. Tapi kalau macam di TV ada juga macam Astro, mereka akan buat tapisan sendiri, maksudnya stesen tu yang tapis. Mengikut garis panduan yang sedia ada lah. Tapi kalau macam andai kata stesen tu melanggar peraturan, apa tindakan pihak sana? KPI we have like 4 or 5 layers of sanction. Yang pertama kita will issue the letter, warning letter. Warning letter stating that what kind of content that against our code of conduct. And then after the first warning letter, the TV station still do the same violence. We issue the second letter, and then still they do the same thing. We will shorten the duration. For instance, from 1.5 hours to 1 hour. And then they still do that. We cut off the program, and then the latest one we will issue the administrative sanction. In terms of fund, and then they have to pay to the country, to the state. Menarik. Okey, kita beralih pada teknologi Zulkifli. Ni nak panggil Zulkifli. Boleh. Okey, macam ni. Kita faham dekat industri Malaysia, OTT tu dia punya garis panduan macam itulah. So macam mana kalau macam pihak Zingi TV nak mengekalkan kandungan itu segar, tapi masa pengguna terutamanya kanak-kanak. Sebab kita faham Zingi TV ni memang khusus untuk kanak-kanak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Afiq, Cik Mazuki, Cik Amin dan juga para penonton dan rakan-rakan sekalian. Berkenaan dengan soalan ni, jadi OTT platform Zingi TV ni memang sedia maklum kita tahu, sekiranya belum tahu, dia fokus kepada kanak-kanak. Jadi secara naturalnya kandungan yang kami cari sama ada animasi, video, drama, game show ataupun quiz atau travelog, semua yang bertemakan kanak-kanak. Sama ada itu pun ada pecahan umur. Dari segi pecahan tu ada 4 kalau saya ingat balik. Toddler iaitu 2 hingga 4 tahun, 5 hingga 6 tahun bahagian preschool, lepas tu 7 hingga 9 tahun untuk awal kanak-kanak, 10 hingga 12 tahun untuk yang kanak-kanak yang dah sudah besar sedikit. Jadi konten tu ada perbezaan dari segi dia punya genre, dia punya interest kanak-kanak berbeza. Kalau yang kecil, toddler atau preschool mungkin juga yang secara musical. Jadi konten tu lebih kepada penggunaan warna yang sesuai tetapi tidak terlalu vibrant sebab dia akan menyakitkan mata, seperti macam ada contoh yang di YouTube kan. Dia color tu terlampau vibrant sampai dia kacau dari segi psikologi kanak-kanak. Jadi kita dah ada penapisan kendiri di kami punya tim, dan kami menggunakan sedikit tools yang itu AI. Yang ini yang best. AI tools yang kami bangunkan sendiri, dia dapat menapis bahasa. Sekiranya kita masukkan ke dalam tu, dia akan detect the whole script, apa yang dituturkan. Ini lapisan pertama lah. Dia daripada tu dia dapat script tu, dan contohnya saya listkan bahasa-bahasa kasar. Jadi bila dia detect tu, dia akan beritahu lah berapa persen bahasa kasar dia. Dan sekiranya secara visual, kami akan tuntun satu persatu untuk menapis. Jadi untuk memastikan konten itu akan sentiasa bagi excitement kepada para penonton. Itu saja. Okey. Sama macam soalan kepada Encik Amin tadi.
macam Encik Zul pun ada terima kandungan luar kan untuk masuk ke platform. Akan ada. Itu kena tapis Encik Zul tapis sendirilah. Buat masa ni tapis sendiri dengan tim kami, dengan ada few layer yang tadi yang saya katakan. Layer pertama secara dia punya audio, screen dia untuk detect dia punya dari segi bahasa, dan yang lapisan kedua yang secara manual sedikit kita akan tonton dan pastikan tidak ada konten yang tidak inappropriate tu kita tolak awal-awal. Ada kata macam kamera Azlan terus tolak lah. Ya. Okey, faham. Okey, daripada pihak Aswara pula, lama aku minta maaf lah. Okey, daripada pengalaman Encik Marzuki lah. Encik Marzuki pun dah lama mengajar. Jadi sejauh manakah pelajar diberi pendedahan tentang tanggungjawab sosial seperti yang kita dibincangkan tadi ketika berkarya? Adakah Encik Marzuki beri kebebasan? Saya ingat soalan kalau di Aswara kita pertamanya memang kita galakkan pelajar untuk utamanya kena tengok ni lah, kita berpegang sebagai masyarakat Malaysia pun berpegang pada rukun negara. Yang itu first, untuk rakyat Malaysia pegang pada rukun negara dulu. Jadi kat situ yang panduan untuk kita menghasilkan karya lah. Itu dari segi student pula, bila student mula berkarya, di level kami sebagai pensyarah kita tengok kandungan. Dan di Aswara kita ada kita panggil sebagai adik guru. Adik guru ni adalah orang yang berpengalaman, walaupun dia tak ada sijil tinggi dalam pendidikan, tapi dia kerana pengalaman yang lama, dia ditempatkan di situ untuk bidang-bidang yang tradisi lah. Sentiasa pelajar ni digalakkan untuk merujuk kepada orang lama ni, adik-adik guru kita. Mereka banyak ilmu, mereka banyak pengetahuan, mereka dah lalu konten-konten yang terdahulu dibuat. Walaupun memang bukan Indonesia lah, tentu bidang mahyum, bidang bangsawan, tapi dia still kandungan yang mempunyai penonton. Jadi boleh belajar daripada mereka ni, orang lama ni, macam mana kandungan yang sesuai untuk dipersembahkan kepada penonton dan apa yang tidak boleh. Dan pada saya pun pada awal-awal saya bergerak dalam bidang kartun sendiri, saya berguru dengan arwah Pak Jak. Pesanan dia yang awal-awal adalah jangan sentuh 3 perkara ni lah seboleh-bolehnya, iaitu kaum, berkaitan dengan kaum, berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan raja. Seboleh-boleh jangan kita sentuh isu ini, sebab kita nak menjaga sensitiviti. Kalau kita dah start masuk pada ni, kadang-kadang ada pihak tersinggung, kita tak mahu. Jadi yang ni juga, apa yang saya dapat dari guru saya turunkan kepada pelajar-pelajar supaya perkara itu terkawal sedikit. Memang dari segi semangat pelajar, dia memang nak explore je kan. Dari segi karakter, dia nak buat sesuatu yang panduan dia kadang-kadang overseas, luar negeri, Jepun. Dan tentu karakternya kadang-kadang tak sesuai dengan masyarakat Malaysia. Jadi kita tone downkan sikit lah. Kita kata okey, untuk paparan masyarakat kita mungkin ada perkara yang tak sesuai, tone down sikit. Itu pada kami lah di Aswara. Kalau macam kita tema variasi dan adaptasi. Kalau macam kita tengok sekarang ni, ramai penkarya dia terikut dengan luar. Ada yang terikut Jepun, ada yang terikut US. Jadi macam mana kita nak terapkan kita punya nilai budaya kita. Sebab dekat Malaysia unik tau, ada banyak bangsa. Itu yang kita biasa di Aswara kita akan ambil bila peta maksudnya penilaian tahun akhir. Pelajar pada tahun 3 akan menghasilkan sesuatu produk animasi dan tema tu kita tetapkan. Dan kita selalu tetapkan benda-benda budaya lah. Contoh kita ambil simple je, congkak. Dan US pula congkak ni macam mana nak paparkan untuk menjadi cerita. Inti dia adalah congkak. Cerita tu you should explore. Kita galakkan pelajar macam tu. Macam baru-baru ni yang lepas kita buat Batu Seremban. Permainan tradisional Batu Seremban tu, yang mana pelajar kadang-kadang dia tak tahu apa benda tu. Bila dia dapat topik tu, dia research, dia study, dia tahu ini permainan tradisional yang sebenarnya sangat unik, ya. Yang dia tidak boleh, dia ada teamwork dalam permainan tu. Itu kelebihan permainan tradisionalnya. Jadi bila kita bagi input macam tu, pelajar pun explore, selain research, dia menghasilkan cerita dan kita nampak ada kreativiti yang disuntik dalam cerita tu lah.
sesuai dengan pada zaman sekarang. Dari situ kita dapat elak konten tu bersamaan dengan konten luar. For sure konten luar tu tak akan ada elemen seremban tu. Berarti seremban. Okay, sebenarnya saya tertarik dengan yang Cik Amin kata tadi tu, yang bahawa animasi ni bukan terpaku pada kanak-kanak saja. Tetapi sekarang ni yang banyak tengok animasi kanak-kanak. Sebab mereka bila tengok animasi tu, mereka boleh meniru, boleh belajar dan juga membentuk dia punya social kognitif lah. Macam yang saya kata tadi. So, garis panduan sedia sekarang ni mencukupi tak untuk perlindungan kanak-kanak atau perlu ada standard baru? Sebab kita tahu kanak-kanak sekarang tapi memang pasal kita dah reveal saya dia tu boleh spoiler. Dan komiti dalam masa komiti dah masih laju, tapi insyaAllah kalau dia dah dapat nanti saya akan membuat dalam dua version asal tu bahasa Inggeris dan satu itu fiction dia. Okey, berdasarkan version tu juga, boleh kita tahu pada era mana kedua-dua seni ekspresikan? Maksud era tu zaman dulu lah. Salah era Melaka ke? Apa ni? Ia lebih pada era Fajira lah. ada masa saya lebih komik saya ni dia memang era purba zaman dulu, tapi saya tak letakkan pada era mana lah sebab saya lebih fokus pada dunia fantasy. Maknanya komen saya ni dia purba tapi dia bukan sejarah. Maknanya segala pakaian dia walaupun saya buat berbudayakan Melayu, tapi saya upgradekan sikit, apa orang kata dilebih-lebihkan sikit supaya persembahan komik pendekar biasa persembahan komik pendekar tu dia cerita dia pakai tanja apa semua sekian-sekian kan. So saya cuba tambahkan sesuatu yang apa orang putih cakap exaggerate. Macam itulah. So kita bagi tambah rumpah dia. Lagipun komik saya ni walaupun di era zaman dulu, saya cuba membuat satu persembahan yang lain, adab moden lah. Kalau boleh tengok kat tempat saya, boleh browse, tak nak beli dia tak apa. Kalau nak beli, kalau kenyit-kenyit mata ni dapat diskaun lah. Ya.